kepada wanita semua. Engkau, kalau ada lelaki yang kuat kerja, engkau kena bersyukur, faham? Jangan mengeluh, kejap-kejap abang ni asyik kerja, kepala. Wanita, kau dengar ni. Engkau kena syukur banyak kalau kau ada lelaki yang kuat kerja. Sebab kat luar sana, berapa ramai wanita setiap hari menangis, mengalir air mata. Sebab apa? Sebab terkahwin dengan lelaki pemalas, lembik dan malas nak kerja. Kau tahu tak? Kau kena syukur kalau lelaki kau kuat kerja. Saya semalam, saya letak screenshot, kau tengok kat story saya, ke dalam grup kau tengok. Semalam, Hakimi, ada tengok tak semalam? Isteri tu, wanita tu, PM saya. Assalamualaikum tuan, macam mana suami saya ni, kita ni masalah kewangan. Suruh kerja part time pun memilih nak yang kerja duduk dalam aircon part time, yang tak payah buat apa, tak payah bergerak, yang bernapas saja dapat duit. Macam mana saya nak bagi tahu tuan, hidup semakin ni. Kau faham? Kepada wanita, ini kau mengeluh-ngeluh, bini laki kau bila dia keluar kerja, kau suruh dia balik, kejap-kejap suruh balik. Lepas tu bila dia balik, kau minta dia duit. Dia nak buat macam mana? Faham tak? Tak terapung orang tu. Itu yang ada bawa motor sampai ke Vietnam.